masak apa tu? Kalau diberi pilihan mi goreng stem mamak ataupun yang ini, memang inilah menjadi pilihan saya. Jom kita masak mi goreng basah berlemoy. Untuk bahan tumis, kisarkan bawang besar, bawang putih, lada hitam, sedikit air. Kisarkan sampai lumai, lepas itu kita tumiskan dalam minyak yang panas bersama cili kisar. Tumiskan sampailah pecah minyak, masukkan sedikit air, 1 biji tomato, ayam dan kita masakkan sampai tomato tu hancur. Rasakan dengan sos cili, sos tomato, sos tiram, kicap lemak manis, kicap pekat, air secukupnya, fish cake, batang sawi, masakkan sampai ia mendidih. Masukkan mi kuning, tomato, sayur sawi, 1 biji telur dan kita kacaukan sampai ia sebati. Air sekali masukkan tauge dan kita masak sekejap. Bila semua rasa dah balance, boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialah menu kita hari ini, mi goreng basah yang berlemoy. Ini kalau makan memang sekejap je habis. Tak tahu je licin kuali. Lagi-lagi baru siap masak. Yang mana dah bosan sangat makan nasi tiap hari, bolehlah masak ni pula untuk dinner. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!